Okay, sampai. Okay, hari ini kita akan pergi satu lagi percutian di villa. Okay, kali ini kita akan pergi ke Villa di Cove. Okay, tengok. First, kita akan cerita berkenaan location. Location dia terletak dekat Kuantan, Pahang. And then tulis dekat situ near to beach. Basically sebenarnya taklah terlalu dekat dengan pantai. Kena naik kereta atau motor juga untuk pergi ke pantai tu. Tapi dengan adanya 5 bilik, 4 tandas, membuatkan villa ni sangat sesuai untuk family staycation, which is family yang ramai lah, yang ada keluarga, abang dah ada wife, kakak dah ada husband. Sangat sesuai. Okay, untuk time ni aku dah cuba buka pintu and then aku tarik. Kenapa tak boleh buka pintu ni? Lock ke? Kena slide ke? Kena tolak ke? Tak gerak pintu ni. Rupa-rupanya dia kena... Awak tak boleh buka. Sebelum tu aku kasih lah demo. Tak boleh tarik, tak boleh tolak, tak boleh tarik, tak boleh tolak. Wow. Kita tutup keadaan bukan ni. Dia nampak. Kalau dia nampak terus nak buat prank kat orang. Okey, kita sambung. Second, pasal harga villa ni pula. Harga ada lebih kurang RM1,000, RM1,050, RM1,80. Tengok pada cleaning service juga. Dan deposit dia lebih kurang RM250. Ada ini lagi lawan. Memang jadi macam orang kampung lah sikit. Tak pernah sewa villa ni. Selalu sewa Airbnb RM100, RM200 je. Kau tengok yang ini. Wow, bilik air dia. Wah. Bilik air dia. Sebenarnya ada satu lagi bilik air yang ada bathtub. Yang itu aku tak sempat ambil video sebab kita pusing-pusing tersesat dalam villa ni. Rupanya ada kawasan tersembunyi untuk bathtub. Third, kawasan facilities, swimming pool, barbecue pit area dan garden. Boom. Ini baru garden belah depan. Ada juga garden belah belakang dengan belah tepi satu lagi tu. Ni, tarik. Tarik macam tu. Tarik. Tarik kuat-kuat Mi. Tarik kuat-kuat Mi. Stokin Mi kena buka. Licin. Lantai licin. So kita baru tour di level 1. Kemudian kita akan pergi tour ke level 2. Ni kawasan tangga. Dan kita akan pergi ke level 2. Which is level 2 ni fokus kepada bilik-bilik lah. Dan dekat atas akan ada 4 bilik, 3 bilik air. Yang bathtub tu dekat atas lah. Yang itu yang aku tak jumpa tu. Kena buka stokin. Bilik master yang ada bathtub aku tak tengok tadi. Bilik kedua, connected toilet. Ambil licin awak dunia. Awak buat stokin. Dan ni bilik yang keempat. So boleh dikatakan setiap bilik ada bilik air dia sendiri. Tak kisahlah bilik air tu share ke ataupun bilik air tu memang sendiri dalam satu bilik tu. Ini membuatkan bagi keluarga yang ada jaga aurat antara satu sama lain, yes, bilik-bilik macam ni memang sangat privacy untuk buka tudung, untuk sebagainya lah. Selepas lama buat tour, baru perasannya aku tak buka lampu. So, ini adalah tangga bila selepas buka lampu dan kawasan living area selepas buka lampu. Untuk aktiviti dekat dalam rumah ni, boleh buat create sendiri aktiviti ataupun boleh juga main pool dekat depan sana. Bukan swimming pool, pool yang tempat papan ni dan juga pool swimming pool tu lah. And then ada kawasan garden-garden kat luar, boleh juga buat game sorok-sorok ke apa ke. Si ada miau. Miau. Awak, atas bagi awak. Ya, awak. Okay. Sekarang kita tengok ke kawasan facilities. Sini adalah kawasan swimming pool, boleh terus berendam. Dan ini adalah kawasan barbecue pit area dekat luar ataupun boleh buat gathering dekat luar. Bagi yang nak sambut birthday ataupun nak buat celebrate ramai-ramai satu family gathering, yes, kawasan ni memang perfect lah untuk ramai-ramai, lebih kurang dalam 20 orang ke bawah. Dia takkan terlalu pack sangat kawasan sini. Tak. Oh, tu stokin dia.
Kenapa tak dekatkan kereta? Dan ini adalah garden dekat kawasan belakang. Dia ada kawasan macam ni. So cantik lah bagi ada family yang suka rokok. Dia boleh merokok kat bahagian belakang sini. Tetapkan semua. Benda ni memang bagus sebab dia dah tetapkan antara Muslimnya dengan betul public punya. And then apa yang menarik tentang owner rumah ini, dia buat dua split partition antara Muslim friendly, which is ada sudu garfu yang tak ada kena bahagian pork punya, dan ada juga public use, which is semua orang boleh pakai lah, yang non-Muslim pun boleh pakai juga dekat sini. So dia bukan setakat tempat sudu pinggan mangkuk saja, dia termasuk juga dengan tempat masak, tempat buat barbecue pit pun dia letak juga friendly Muslim punya macam ni, dan yang public use punya ada satu lagi juga. So akhir kata, untuk family gathering, family staycation yang besar punya, The Cove ni memang sangat puas hati, selesa dan tenang. Dan selamat bercuti. Cuma hargalah sedikit mahal ya.